Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Hasselman. Yang mana baru sampai ke channel ni, aku ucapkan selamat datang. Dan yang mana dah lama dalam channel ni, aku ucapkan happy watching. So, okay, hari ni merupakan hari yang terakhir ataupun berbaki beberapa hari lagi untuk kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. So, aku mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari raya lah kepada semua subscriber aku. Dan mungkin video ni akan keluar pada sebelum atau selepas hari raya, aku tak sure. So tengoklah nanti macam mana. So apa aktiviti kita hari ni? Hari ni kita nak pergi hari ni kita nak pergi iftar di tepi sungai. What? So untuk orang-orang Kota Baru, mesti korang dah tahu kan, Kota Baru dan seangkatan dengannya mesti dah tahu ada satu pot untuk kita iftar yang outdoor. Mesti ramai. Memang pot ni kawasan memang famous lah untuk kita iftar di tepi sungai. So macam manakah suasananya, aku akan tunjukkan dalam video ni. So yang mana belum subscribe, sila subscribe. Dan yang mana dah subscribe, aku ucapkan ribuan terima kasih. So nantikan video ini. Macam mana kejadian video ni, nantikan. Okay? So nanti aku akan sambung bila dah sampai sana. Okay guys, sekarang kita on the way ke bazar. Bersama dua ketua ni. Pasta kedo. Oh, sini ada carbonara, bolognese, aglio olio, mac and cheese, tom yum. Siapa? Mac and cheese yang carbonara. Kalau ya. RM5 satu. Okey. Lalu RM10 guys. Tom yum, aglio olio, bolognese, carbonara. Sama. Kasih lu sah. Oh je ni. Ya. Apa ya? Gudang aja. Oh, strawberry. Siapa ang? Ini strawberry nya. Strawberry sir. Siapa ang sir? Siapa ang? Berapa ya? Berapa ya sir? RM5 ya? RM5. RM5 ya? RM5.
Yeah. Baik-baik tak ambil air memang ngam. Dah jom. Saya dapat. Ambil pula. Okay. So dah dapat air. Air balang kau-kau. Air fish ya. Hasil beli hari ni. So jom cari tempat untuk berbuka puasa. Ramai guys. Mana kanaki? Today we have to buy this for our girl. For our girl. Kan ujung tu. Okey. Mengambil kenangan. Radio klasik mengambil kenangan. Ya. Tahu kat sini? Oi. Saya jaga sapi. Okay, hari ni aku beli kuah selo RM8 satu. Western mix. Apa dah ni? Mac and cheese dengan carbonara dan air cabang. So itulah, nak beli nasi macam tak berapa menarik sangat untuk masa ni. So kita buka puasa dengan sederhana sahaja. Kita orang dah biasa macam ni. Kita tak berapa menarik. Kita orang dah biasa. Dia cakap lah. Makan sedap lagi. Dia cakap lah. Dia kecek. Dia bagi sedap lagi. Ini seorang. Malu pula. Okey, alhamdulillah kita dah habis iftar berbuka puasa. So, sekejap lagi kita orang nak pergi solat maghrib. And then kita terus ke next activity ialah moreh. So, stay tune untuk nantikan manakah kita akan pergi.
Okay guys, Alhamdulillah dah settle solat maghrib. So sekarang kita on the way untuk pergi Moreh. So lepas iftar, solat semua, so Moreh. Okay, jom kita pergi ke tempat Moreh. Okay guys, sekarang aku berada di restoran Ainoding. So aku berada ni kawasan Kubang Krian. So daripada sana adalah Kubang Krian dan ke sana adalah ke Kota Baru. So sini banyak makanan macam Moreh-Moreh kat sini memang kau punya lah. So korang boleh cuba datang di restoran Ainoding. Biasa, ya. Ni ke mana? Ya, mahal. Tunjuk mereka mana nak ni. 2 jar 3 biji. Ni. Berapa? Ni. Mana? Okey, dua. Minggu saya tak okey. Masih? Air masih? Mana? Pagar pelopong. Boleh? Nak apa? Pagar apa bang? Nak pelopong sah? Meja berapa tadi? D4. 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 Meja D4 lah. Say. Okay. Coklat buah bermacam-macam ada. Okay guys, Alhamdulillah. So semua aktiviti kita malam ni dah settle, Alhamdulillah. Petang tadi kita pergi makan dekat buka puasa di tepi sungai, ataupun kalau orang Kelantan panggil tepi lotus lah. So Alhamdulillah dah settle. Settle semua. Dan tadi baru lepas kita Moreh, makan cucuk-cucuk, Alhamdulillah.
So kini tibalah masanya untuk kita tamat. Ataupun aku dah nak balik lah. So yang mana menonton sampai sekarang, aku ucapkan ribuan terima kasih untuk korang semua. So kita sedang menghampiri ataupun menuju road to 600 subscriber lah. Sekarang baru 520 subscriber. So yang mana belum subscribe lagi, minta tolong korang semua subscribe, like, comment and share. Kalau ada apa-apa yang perlu dipertambah baik dalam video ni, korang komen. Ataupun apa-apa idea ataupun cadangan untuk aku buat video, korang komen juga. Okay, so bertemu lagi korang semua di next video yang akan datang. So di kesempatan ini aku mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kalau ada salah silap aku terhadap korang semua. So jumpa korang di next video. Assalamualaikum.